Antara barang yang banyak membantu aku buat kerja-kerja rumah, termasuk cuci-cuci rumah, benda ni. Electric spin scrubber daripada Kimido ni. Dia bagi sekali beg sarung ni dengan banyak gila kepala berus. Macam-macam jenis kepala ada, macam-macam sudut kau boleh cuci dengan benda ni. Berus sabut ada, berus bulu-bulu ada, span ada. Berus sebanyak ni. Semua tempat dah kau boleh pakai. Nampak dah hancur sikit sebab aku selalu pakai. Ini alat untuk kau gantung dia dekat dinding. Nak pasang kepala berus ni pun senang. Kau just snap ikut bentuk yang dia bagi tu, macam ni. Dah settle. Dan yang paling best, bateri dia ni pakai bateri tools. Nampak? Bateri grinder aku. Muat je masuk kat sini macam ni. And then tekan button on ni lama-lama. Dekat sini ada level bateri, yang ni pula level kekuatan berus dia. So bila kau tekan, dia akan berpusing. Ini level 1, tekan lagi. Ni level 2, tekan lagi. Ini level 3. Laju kan? So mudah lepas ni kau nak cuci tandas, cuci lantai, cuci sinki pun boleh pakai ni. Sebab depan dia ni waterproof, kau boleh celup dalam air, tak ada masalah. Angle berus pun boleh adjust. Tekan dua ni, tolak. Ini 90 darjah. Ini 45 darjah. Ini menegak. Selain tu panjang dia pun boleh adjust. Kau jangan tolak je ni, tarik. So dalam keadaan berdiri pun kau boleh cuci lantai. Tak ada sakit pinggang nak mop-mop lantai kan. Untuk para-para suami pula boleh buat cuci motor, cuci kereta. Serius aku cakap benda ni sangat membantu. Aku tengok ada juga brand lain, aku pernah try tapi cepat rosak. Yang ni dah pakai lama pun masih elok. Harga asal 300, dengan cerita dah turun 1 lebih. Cuba kau cek harga berapa kau dapat.